tahun 1999. Tepatnya hampir tahun 2000. Ada satu orang, dia datang jumpa saya, dia kata, "Ustaz, boleh tak tolong nasihat adik lelaki saya? Abang tak boleh nasihat, tak makan saman Ustaz. Kalau tak makan saman, makan penampar. Selesai masalah. Orang dulu-dulu makan penampar je. Baik budak tu. Sekarang tampar tak boleh, rotan tak boleh, berdiri atas kerusi pun tak boleh, keliling padang pun tak boleh, jemur tengah panas pun tak boleh, lala rogol orang. Saya takut kita sekarang bukan melahirkan pelajar, kita melahirkan tuan. Sampai tak boleh marah, tak boleh rotan, tak boleh apa, rogol orang boleh pula entah ni. Ni dah tuan ke apa sekarang ni budak-budak sekolah ni entah ni. Jadi saya tanya dia, "Abang tak boleh nasihat ke? Tak makan saman Ustaz." Apa masalah dia? Adik saya ada isteri. Okey. Isteri dia kerja GRO. Okey. Dia hantar. Okey. Sehari habis kerja, dia tunggu. Balik naik motor. Biar betul bang. Takkan saya nak fitnah adik saya? Saya selagi saya tak tengok, saya tak percaya. Saya kata tak apa, malam ni abang main rumah saya. Abang ambil saya, kita tunggu lain kereta, naik kereta saya. Tak apa, dia buat tak jam. Kita duduk lain kereta. Tengok tempat kerja. Betul tuan. Tu adik saya. Tu bini dia. Habis-habis naik tu, adik dia balik. Saat lagi main pula. Tengah malam habis kerja shift pukul 2-3 pagi tu, jemput balik. Tuan-tuan nak kata apa? Alasan, saya bantu suami saya kerja. Layan jantan hidung belang berkaraoke, tuang arak kat jantan. Sian tuan-tuan. Baik. Kita marah tak lelaki dia? Marah. Marah ada isteri dia? Marah. Okey. Boleh tak kita stop pada dia? Boleh. Dia akan tanya pada kita. Kalau saya berhenti di sini, saya nak kerja apa? Ini soalan selalu. Saya ada 2 kes. Satu, tukang mandi, bukan tukang mandi. Ni, tukang solek mayat. Mayat orang bukan Islam, dia solek. Bulan keranda bagi lawa, nampak cantik, pakcik tu. Saya tanya dekat dia, upah solek berapa ringgit? Dia ceritalah ikut rate ni, ada type C, type B, type A semua. Bang, abang tak nak ke? Kalau kita berhenti kerja abang jadi tukang mandi mayat orang Islam. Dia kata, "Pusing, RM300. Tu pun bising. Yang ni tip lagi." Tapi bang, ini melibatkan agama orang bukan Islam. Kita tak boleh campur bang. Pendapatan abang ni saya tak kata haram. Saya takut jadi syubhah. Tak jadi syubhah, jadi haram. Man waqa'a fi syubhah, waqa'a fil haram. Tak, kalau Ustaz boleh bagi kat saya satu orang 2,000, 3,000 punya mayat, saya berhenti kerja. 1. 2. Di Tambun. Tuan-tuan ingat dulu di Tambun ada jenis penyakit Japanese encephalitis. Nama dia Jepun punya, demam Jepun, selipar Jepun ke apa gambar ni. Nama dia Japanese encephalitis. Yang bila orang makan tu jadi cacat habis muka, mati semua. Isteri dia minta saya jumpa laki dia. Laki dia kerja apa? Drive ni, jaga kilang babi. Duk kira berapa ekor keluar, berapa ekor masuk. Duk kira telur. Sign semua. Jelas. Gaji masa itu 1,700. Saya ingat dia kata kat saya, kalau Ustaz boleh bayar kat saya 1,700, saya berhenti kerja. Ini cabaran yang kita hadapi. Kita duk kata haram, 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 salah, salah, salah. Apa tawaran yang kita buat, alternatif yang kita buat, supaya mereka boleh berhenti kerja?